Dulu biasa tu mereka pun merongut. Tak apalah, nanti bila kuliah saya akan bagi tahu lah. Dan kebetulan orang yang dimasukkan tu ada dalam kuliah saya. Saya tak kutuk terang-terang dia tu, cuma kita buat contoh. Tahap hukum kita buat contoh, tapi dia terasa. Dan dia tak kata apa kat saya. Dengar selepas hari 2 dia letak jawatan. Sebuah masjid dekat Limau Tebai. Apa dia buat? Sampai masa saya pergi masjid tu pun dia buat juga. Apa yang dia buat? Soalan 2 kali dah ni. Apa yang dia buat? Payah aku dengan ustaz ni. Apa dia buat? Kita ni tak sabar.